cerita. Boleh. Dia hari tu ada defect sikit tau. Tapi Kad willing to tukar semua pintu. Oh. Mana yang ada defect tu, even sikit pun semua tukar baru. Maksudnya dia macam Ada kesan macam kesan. dekat hinge tu kan, bila dia nak screw tu, Aha. so dia ada macam naik kesan dekat luar. Bagi tahu Paris arrange lah untuk ni, diorang datang check dan tukar semua. Tu yang paling puas hati lah. Sebab dia bukan tukar light yang tu je, dia tukar semua. I pun macam tak worry lah. I just bagi tahu Paris confirm ni akan benda ni akan ni kan, settle nya. Boleh settle. So tak ambil dengan Kad Macam mana you kenal Kad? dekat Instagram from 2020 kot. I lagi dah survey. So memang tunggu rumah siap, memang terus bila dapat kunci terus seminggu kan, lepas tu kita pergi Kad kan. Kad DM. Mak tahu no, memang tak tengok yang lain lah. Tak tengok yang lain-lain. Memang dekat Northern Part ni memang I paling trust Kad lah. So dengan Paris okey lah. Ada miscommunication Ya, ke? tak ada. Gaduh ke? Gaduh lah. Tak ada gaduh, tak ada gaduh. Dia memang busy, bagi tahu betul-betul macam dia busy kan. Tapi macam mana pun dia akan, walaupun tengah malam pun dia akan reply juga. Dia akan reply juga. To Paris lah sebab dia lastkan our dream kitchen kan. Untuk Kad memang service terbaik lah. Diorang puas hati, no complain. Betul yang jujur. Jujur, serius.